Kau ni siapa kau masuk rumah aku ni? Ha? Siapa kau ni? Ha, inilah pelakon yang aku cari selama ni. Siapa ni kau masuk rumah aku ni? Dia tak ada gigi. Inilah pelakon yang aku cari selama ni. Saya cari Kau cari apa? Saya memang nak cari seorang pelakon wanita. Jadi saya tengok gaya awak bercakap ni lah yang saya suka sekali. Berlakon apa? Nak berlakon apa ni? Ini lakonan yang terbaik, insyaAllah. Saya ada buat sebuah filem. Kau pada masuk rumah orang? Ha? Kau datang-datang nak cari pelakon, Nama saya Abang Zai. Awak boleh panggil Abang Zai handsome, Abang Zai sengit, Abang Zai botak pun boleh. Handsome? Aku tengok handsome tak ada pun handsome dengan gigi tak ada. Itu tak kisah. Saya adalah pengarah filem. Pengarah filem? Sekarang saya tengah nak cari seorang pelakon. Aku cakap dulu, aku nak panggil apa Abang Zai sengit boleh Suka hati awak. Awak nak panggil sengit, mengit ke, botak-botak cin ke, apa awak nak panggil, panggil lah. Handsome boy ke, panggil lah. Sekarang bapa dah tua. Okey, sekarang saya nak bagi tahu awak saya sekarang tengah nak cari seorang pelakon untuk berlakon sebuah filem saya yang bernama, tajuk filem saya tu Nenek Kebayan. Saya tengok awak memang layak jadi pelakon tu. Jadi sekarang jalan cerita dia, awak nak tahu macam mana jalan cerita dia? Nenek Kebayan? Ya, Nenek Kebayan dah tua tau. Iyalah, nanti saya make upkan awak jadi seorang tua dengan rambut dia putih melepak sekali. Kemudian awak punya berjalan tu semua akan saya tunjukkan, akan saya buatkan untuk awak. Sebelum tu saya nak ceritakan apa jalan cerita Nenek Kebayan ni. Okey, begini cara dia. Saya buat pelakonan ni dekat Kampung Janda Baik. Kampung Janda Baik? Dekat Pahang sana. Jauhnya? Ya, tak apa. Semua saya support. Tambang semua, makan minum semua saya support. Awak jangan risau. Pasal apa, kita nakkan satu lakonan yang terbaik nanti, insyaAllah akan lahir awak jadi seorang pelakon yang terbaik. Satu dunia akan kenal awak nanti. Sekarang jalan cerita dia saya nak terangkan pada awak sikit sebanyak. Jalan cerita dia begini. Ada 3 orang budak, 3 orang budak, 2 lelaki, seorang wanita. Masuk dalam hutan berjalan, seorang bertiga berjalan. Tujuan dia masuk ke hutan tu nak pergi ke atas bukit untuk nak tengok seorang janda yang telah disumpahin, yang telah disumpah dan telah menjadi batu. Jadi sebelum diorang sampai ke atas tu, ada sebuah pegi yang ada di situ, tahu sebuah pegi. Jadi diorang tengok dekat pegi tu ada banyak jenis ikan. Ikan emas ada, ikan macam-macam ikan ada. Jadi diorang cuba nak menimbah. Orang kata nak menimbah ikan tu, tapi tak ada timba yang ada di situ. Kebetulan pula Nenek Kebayan lalu kat situ. Nenek Kebayan, dia Nenek Kebayan, awak datang ni untuk apa? Datang ke sini. Kita orang datang nenek nak pergi naik atas bukit, nak tengok janda yang telah disumpah jadi batu ni. Minta tolong, jangan naik atas tu, jangan awak naik atas tu. Pasal apa, di atas tu itu adalah anak saya telah disumpahi oleh seorang lelaki yang dayus, yang tak ada kepri kemanusiaan, telah menjadikan anak saya jadi batu begitu, dah disumpahi olehnya dengan menggunakan bomo. Jadi saya minta awak jangan naik jejak ke atas tu. Minta tolong ya. Minta tolong jangan naik atas tu. Sekarang awak boleh baliklah. Balik. Awak balik. Saya tak kebenarkan. Jadi macam tu saya kena berlakon? Awak kena cakap begitu. Lebih lembut, lebih halus lagi pun lagi baik. Jadi sebelum tu saya akan tunjuk awak cara macam mana Nenek Kebayan punya jalan. Nanti ya. Mana tongkat tadi saya bawa ni? Jadi Nenek Kebayan tak akan jalan tegak. Awak kena jalan begini cara. Tu, baliklah tu. Balik tu. Tu, jangan naik atas tu. Minta tolong tu. Balik tu. Jadi awak kena buatkan suara begitu menggigil sekali. Jadi seorang nenek, nenek yang berumur dalam 90 tahun ke atas. Macam nenek tak dapat mapit macam gian. Ya, awak jangan cakap tu macam. Okey. Jadi sampai situ saja. Jadi sekarang saya nak awak buat cara macam mana saya buat. Okey? Boleh. Nanti awak tunjukkan saya. Jangan
tangga tu kat Bukit Pucuk. Anak nenek dah kena sempat tu. Pergi balik tu, pergi balik tu. Jangan anak yang kat Bukit Pucuk. Pergi balik. Jangan datang kat Bukit Pucuk. Dan awak semalam tadi ni memang mantap sekali saya tengok Jadi hari ni saya nak awak sign satu kontrak yang menyatakan awak akan masuk jadi pelakon utama dalam cerita Nenek Kebayan ni Sekarang saya akan bayar awak dalam 6K. Setelah selesai penggambaran tu saya akan bayar awak 6K. Tapi sekarang saya bagi awak duit pendahuluan dulu. Ini pendahuluan Okey, pendahuluan saya bagi awak. Bagi dulu RM20. Awak kata RM6,000. RM20 buat apa? Jangan risau. RM6,000. Besok bila filem ni meletup box office kan, bukan kata RM6,000, RM12-15,000 saya akan kasih awak bonus. RM20 apa nak makan, nak cekik, nak barang. Tak cukup. RM20 apa nak barang, nak cekik. Tak apalah, sign dululah. Awak Tak mahu RM20 saya tak mahu sign lah. Tak ada sign Lagi macam kata RM6,000. Iyalah, saya duit kat bank. Nanti saya transfer ke awak lah nanti. Awak jangan lupa Okey, jangan risau. Ini RM20. RM20 dulu. Ambil awak RM20. Okey, sign. Okey. Alright. Okey, cantik. Nak cekik nak barang. Awak tak bagi, awak siap. Cukup lah untuk hari ni. Saman awak